Hai, selamat datang di YouTube channel saya, AI Makan. Mina ni ngena mina su ngena mina ni. Alright, so apa yang saya nak buat hari ni? Hari ni malam ni saya berada dekat Star Grocer. And apa yang saya nak buat kat Star Grocer ni, saya nak Ken Grocer, Star Grocer, Ken Grocer. Apa yang saya nak buat pada Ken Grocer ni, saya nak beli makanan. Tapi ni untuk masakan lah, masakan untuk siapa? Untuk Nisa. Memandangkan dia dah 2 hari dah dia tak datang kerja disebabkan saya ada call dia hari tu. Dia kata dia ada darah putih tinggi, ada jangkitan kuman lah, macam tu. Saya call tu, dia macam dia kata lah dia tak ada selera nak makan, tak larat nak bangun. So saya decide untuk buatkan dia masakan daripada air tangan saya, tapi ni simple-simple je. Kita nak buat nasi air untuk dia. So memandangkan kita dah sampai dah kat sini, kita nak carilah barang-barang, bahan-bahan untuk buat apa, nasi air, bubur. So let's go. Saya nak tengok list dulu apa yang saya kena beli. Kita beli beras dulu. Beras mana beras? Nasi air. Saya sebenarnya first time tau buat beras nasi air ni. Semua ni ke nasi? Ni ke beras nasi air? Saya tak tahulah. Pulut susu bukan pulut. Sudah. Setelah saya cari dulu, and then saya sambung balik. Let's go. So saya akan ambil telur masin ni. Ni untuk telur masin. Ambil satu. Tadi kita tak ambil troli. Saya lupa nak ambil troli tu. So troli tu. So sekarang kita dah ambil dah. Telur masin dah. Nak ambil beras pula. Kita ambil isi ayam dulu. Isi ayam. So lepas isi ayam, kita nak cari daun halia. Mana halia? Halia. Mana halia? Ni apa ni? Kong Cho Shum. Mampus. Mana halia? Daun halia. Mana daun halia? Cepat. So saya nak cari dulu daun halia ni. Bengong dah aku ni. Ni apa ni? Ni okey ni daun sup. Tu bukan. Saya pun bengong ni. Saya baru nak belajar masak-masak. Baru nak tahu apa itu erti. Apa itu erti pula dah. Saya baru nak belajar sayur-sayuran apa semua. So let's go. Saya nak cari dulu. So saya nak cari alright guys, sekarang ni saya nak cari cili flake, bawang merah goreng, bawang putih goreng. Tu. So saya rasa dekat area sini je ni. Area sini. Tapi saya sekarang pening, saya tak jumpa ni. Aduh, macam mana ni? Ni galik. Ni mana ni? Saya bengong dah ni. Aduh guys. Ni bengong dah aku. So kita dah jumpa dah. Cili flake ni satu. Cili flake. Ni apa ni? Bawang merah. So kita ada bawang goreng. Ni apa ni? Bawang merah tadi ni. Bawang putih goreng. Okey, nyam, kita ambil dulu. So kita dah ada telur masin, bawang goreng, isi ayam, kita dah ambil. Ni dah. So kita nak cari benda lain pula. Okay, let's go. So guys, ni barang-barang yang saya dah beli. Ni saja nak tak kereta. Halia dah ada, barang-barang dah ada. Cumanya yang tak ada beras bubur. Lepas tu beras bubur, ketumbar dah habis, ketumbar. Lepas tu lobak putih masin. 3 kargo tu dah habis. So saya dah habis pas saja sebab dia dekat sedi perangan, and saya nak suruh dia minta tolong beli dekat sedi ternak lah. Ni kita nak bayar dulu. Let's go. Pasti membership. Membership tak ada. Membership tak ada. Partnership ada. Tutup dia. How much? Plastic bag. Tak. Macam belikan
Alright, thank you. Good night. Plastik. Terus aku nak plastik. Apa Alright guys, so kita punya barang dah beli. Hanya tinggal 3 benda tu lagi yang tak beli. And saya sekarang ni saya on the way pergi ke rumah kakak saya. Saya memerlukan pertolongan kakak saya. Sebab apa? Sebab kalau saya buat seorang, bubur tu tak akan jadi bubur tau. Dia akan jadi batok. something like that lah. Dia akan jadi, ya macam tu. And kalau saya buat seorang, tak akan siap dalam masa sejam ke apa semua ke. Akan ambil masa dalam 3 jam, 4 jam. So, itulah list ni. So, macam tu lah. Saya nak balik ke rumah kat saya and then sambung kat situ. Okay, let's go. Dah siap? Selesai tak? Yang dimakan seorang. Awak, saya nak teman awak boleh? Kenapa seorang-seorang ni? Kenapa seorang-seorang ni? Oh ya ke? Lonely-nya awak. Kenapa awak tak bagi tahu saya? Saya boleh temankan. Mana ada Nezam dah sakit lah. Ya ke? Saya beli barang. Barang apa? Saya nak masak untuk awak. Ada barang saya nak masak. Masak? Ya. Masak kat rumah dia? Betul, saya masak untuk dia lah. Nanti take content, okay? Okay lah, so saya nak sambung balik ke rumah. Oh ya ke? Aduh, awak lagi tahu lah awak. Untuk Neza masak. Aduh, sekejap fikir dia. Ni. Boleh suap sikit apa dah? Apa? Ni makanan orang sedih ni. Air gosong. Air kosong. Ada sambal, aduh. Ni baik ada sambal. Orang tahu. Oh ya? Dan sedap lah. Sedap lah. Ikutlah hidup yang bawah. Si komennya dia makan. Kelingin, finally ada juga. Ha? Orang rekod kita senyap. Oh ya ke? Kenapa? Adam tak rekod ke? Tahu tengok nak buat je. Adam buat prank. Dia buat prank. Kadang-kadang dia tengah betul-betul aku tak tahu ni prank ke ni. Oh ya ke? Benar tak? Memang molek mu. Buat prank mu nantilah. Ya, takut trauma lah. Okeylah, Tika. Selamat lah. Gimana ni? Masak apa ni macam beli daripada beli ni? Mana aduh, mu nak bawang ah? Ada bawang. Bawang goreng beli. Masak bawang goreng je. Nak buat bubur. Semua beras tak ada. Bengong dah ada. Bukan tu kau beli je. Bukan tu kau beli je. Boleh lah, aku nak effort, nak masak. Tak pernah rasa bubur mat. Betul. Kan sakit sampai nak mati lah. Atika ship dengan mak lah. Okey lah, boleh lah. Cik dengan Adam dia tak bagi. Oh, dia bagi apa? Dia bagi. Dia bagi pening ke? Bagi pening lah, cik bala. Bagi panadol. Ya, alah. Baguslah kalau macam tu. Selamat pergi dulu, okay? Bye. Okay, so sekarang ni saya dah berada dekat rumah kakak saya. Macam saya cakap kat korang, kalau saya buat kat rumah saya, benda ni akan menjadi 5 jam, 4 jam macam tu. So kalau saya buat kat sini, akan jadi sekejap lah. So, yang pertama, kita ada air, isi ayam, daun ketumbar, bawang, boleh, bawang putih, alia, ketumbar, betul? Okay, so ini untuk bahan-bahan kita buat lah. So ni yang paling penting sekali, beras. Oh ya lah, resipi apa? Oh, so by the way, ni adalah resepi mak saudara saya, Cik La, orang yang tahu je. So ni resepi dia lah. Saya akan meneruskan resepi Cik La ke generasi-generasi untuk yang akan datang. Okay, so yang ni kita ada cili flake, bawang putih goreng, and then lepas tu kita ada jeruk lobak. So ni. Putih bawang merah. And then kita ada bawang goreng merah. Okay. So, tak apa melengahkan masa, jom kita buat bubur untuk Nisa kacik. Okay, let's go. Alright, so saya akan start kita punya ayam dulu. Kita dah basuh air tangan. Jangan nak kata tak basuh pula. So kita akan letak ayam dulu, isi ayam. Tak ready. Kita rebus sekejap lagi. Tak ready belakang. So, tengok ada dino. What's wrong? Itu dino. Itu. Hello, polis. No.
Tahu tak ke? Baby, go watch TV juga. Sekejap lagi makan porridge. Okay, so kita letak dah ayam. And then lepas kita letak ayam, so kita dah letak dah ayam. And then kita akan letak benda ni. Dia panggil apa ni? Mana? Tak ada ni? Yang mana? Betul lah tak ada ni. Yang mana? Kita kena tumbuk dulu, okey? Kita kena tumbuk dulu halia ni. Tumbuk dulu. Bismillah. Nanti halia hidup. Bismillah. Campur sos. Tumbuk biar hancur-hancur. Biar niku siapa mampu pun ku tak ke ku lepas ke ake ku jago. Okey, kita dah siap tumbuk dah. And then kita akan letak dalam ni, okey? Lakon kau? Ni tumbuk sekali ke? Tumbuk sekali. Oh, tumbuk sekali. So maaf, kita letak. Okey. So dan kena tumbuk sampai rumah. Sampai hancur. okey, kita tumbuk sampai hancur. So salah faham. Saya salah faham tadi. Saya ingatkan kena tumbuk halia je. Okey, so kita masukkan semuanya. Then kita tumbuk dia sampai hancur lebur. Seperti hancurnya hati saya selepas melihat kamu bersamanya. Cia. Tumbuk apa hancur dulu. A few moments later. So guys, saya dah tumbuk dah kita punya bahan-bahan tadi sampai lumat macam ni. So kita akan letak dalam air yang ada ayam. Bismillah. Kita campurkan dia. Ini tak ambil kau rosak loh. Wah. So kita dah masukkan dah. Kita ambil senduk. Okay, senduk. Careful. So kita kecil-kecil. Jangan kita gini. Kecil-kecil. Dia akak. Kita kena letak black pepper dulu Mu tak ingat. Apalah. Saya lelaki saya ingat. Aku tak pernah buat. So kita ada kecil-kecil dulu. Kita letak black pepper. Black pepper please. Ya. Kita dah dah. Letak black pepper. Masih letak ayam. Black. You want massage? I can masak for you. Banyak ni. Cukup dah. Kita dah letak stok ayam dah. Cukup dah. Okay. Banyak sikit lah. Takkan ada? Kita masukkan cube ayam Alhamdulillah. untuk shoot. Mari kita buat kat dapur. Apa dia? Ni nak letak kat dapur. So, kita sambung kat dapur, okay? Let's go. So guys, saya dah letak kita punya periuk ajaib kat atas dapur. And apa yang perlu kita letak seterusnya, kita hanya perlu letak cube ayam untuk merasakan perisa ayam kan. Kita akan letak ini. Okay, so Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Allah akan ada jadi sedap. Mim. Okay, so kita dah settle letak cube ayam. Kita Garis sikit, cukup rasa sikit. So kita akan letak garam sikit. garam tu. Mana sudu yang ni? Okay. Kita letak garam 2 sudu. Okay. Kita letak garam 2 sudu. Tabur. Satu lagi. Satu lagi. Okay. Lepas letak garam, kita letak apa ni? Apa? Ajinomoto. Secukup rasa. Cabut habis dulu. 1 sudu penuh. Okay. Cukup.
So kita tunggu dia mendidih dulu, barulah kita angkat, and then kita akan letak dalam apa yang kata? Kita punya. And then lepas pada kita rebus ayam ni, kita akan sejak ayam dulu. And then lepas kita sejak ayam, kita akan ambil dia punya kuah, letak dalam bubur nasi. Lagi. So kita letak beras. Yes, sure. Cukup dah lah. Okay, so beras dah settle. Basuh dulu. Kita nak pergi basuh beras dulu. Let's go. Sementara tunggu kita punya nasi siap, kita baca buku untuk Malika. Okay, let's go. Alright, so saya dah siap dah masak. Tunggu hanya untuk packing je. So sekarang ni saya nak call lah Kak Nisa. Saya nak tanya dia ada kat rumah ke, dia buat apa ke, dia sakit lagi ke, macam mana keadaan dia. Kita tak tahu. Oh no ni. Oh. Saya akan guna phone kakak saja sebab phone saya tengah rekod sekarang. So let's go. So saya akan call Nisa AI. Masa yang boleh Betul lah. Ya. Hello. Cuba kan. India. Hello. Hello. Sa. Buat apa? Tidur. Kuatnya tidur. Awalnya tidur. Sakit perut apa? Sakit perut. Nak berak ke? Tak nak marah orang. Nak marah orang? Takut lah. Tak. Nombor siapa ni? Ni nombor kat aku. Bella. Sebab aku buat konten. Aku ada masuk something kamu. Nak prank aku. Alah, tak tahu macam nak prank. Nak ada konten. Apa ni prank? Prank call. Mana ada. Aku betul-betul masuk lah. Ya Allah. Mau tak cakap aku? Kau tak cari ke seorang lelaki ke kan? Kacik ni. Tak mau makan apa? Tak lagi, aku tak makan. Berapa hari dah. Tak boleh makan. Patutlah aku tak dengan abang-abangku. Untuk makan banyak hari dah. Alah, aku dah pula ni. Kamu tengah sakit ke tengah kecewa lah ni? Lebih kurang. Tersakiti lah ni? Disakiti. Apa adik muka? Okay, thank you. Apa tu aku nak ikat? Pada rumah. Apa benda? Makan ni lah bingung. Makanan benda? Ada lah aku masak. Aku dah tak boleh makan. Dok, makan ni sesuai untuk orang sakit seperti mu. Dia kalau aku makan, aku muntah mula. Mu tahu dok, aku nak minum air aku muntah. Dok, ni makanan ni garanti dia mu tak akan muntah. Bila aku tunggang pandangan. Lepas tu mu usah kerugian ni atas makanan dia pergi tunggu. Memang dok lah, mu main turun lah kejap. Aduh. Boleh? Ya, Apa? Memang kau apa? Rik? Okey. Memang kau apa? Ni pukul 10 dah pukul 10.30 ke siapa? Nanti kau lah. Ya. Okay. Siapa aku dah? Okay, ciao. Bye. Bye. Tersakitinya aku. Dia tersakiti guys. Dia sakit. Bukannya daripada bukannya daripada dari segi kesihatan. Dia sakit dari segi hati dan perasaan. Seperti mana yang saya pernah rasa dulu. Ibu. So, saya akan pergi packing. And then, saya akan pergi hantar rumah dia lah. So, let's go. Yes. So, Ada mic. apa? So, kita punya nasi air Nisa dah siap.
Jaga dulu. Kita sini Kumpet. So guys, kita dah packing. Kita nak packing. Ni dalam kita terasa air. Kita dah asing dah. Kita punya daun sup. Lepas tu apa panggil ni? Bawang putih goreng. And then kita punya apa tu? Lobak masin. Okay, so bukan tu je saya nak bagi kat dia. Saya nak bagi satu bekas kecil untuk tester. Tapi letak dalam apa yang saya akan letak dalam tu, saya akan letak garam sikit. Nak bagi dia masin kan. So jom kita pergi buat. Let's go. So kita letak dulu. Letak ni dulu kan ni. Letak sini dulu. Letak sini sikit. Sikit. Sebab saya tahu dia takkan makan. Okay, letak sikit ni. Banyaklah ni Tester. Oi, banyak bodoh. Sudu. Ni yang sedikit ni kita kacau. Garam. Banyak gila saya letak tadi. Kacau garam tu. Okay, letak sikit lah. Jangan. Letaklah tu semua lah. Masin bodoh. Masin gila. Tak apa. Dia kena sekali. Kau sedih tak semakin nak masuk ni. Mesti makan. Best tu untuk anak aku. Ni aku kat. Who's there? Polis. Duduk pakai. Selamat Hari Raya. Raya habis dah. Mami, I want buka Kita sushi. dah packing I dah. want buka sushi. Kita punya nasi air prank, nasi air asin. Sudu dah ada. Letak dah ni. Okay. So jom kita pergi hantar kat dia. Kita pergi tengok. Makan Makan. Kita pergi tengok reaction dia macam mana. Okay. So let's go. So guys, saya call Anissa and then dia kata dia dah on the way turun. So saya nak turun sekejap, nak tengok reaction dia macam mana lepas pada dia makan bubur masin saya tu. So let's go. So saya tunggu kat sini. Dia tak keluar lagi, tunggu dia keluar and then barulah saya akan bagi kat. Okay, let's go. Aduh, boleh lepas mai ya? Boleh lepas mai ya? Takbir? Tak boleh. Aduh, apa mu tutup muka kita? Apa mu tutup muka kita? Jangan tengok. Boleh tengok. Tumuk ke apa tu? Oh, nak kongsi-kongsi makanan ke? Nak share makanan ke? Astaghfirullahaladzim. Aduh, bawa phone dengan ni nah. Oh, lepas tu buat expect benda orang demam nak pergi masak-masak. Ya ke? Orang tak larat lepek atas katil ni. Mu tak boleh tutup mulut gitu. Dah apa? Sebab aku nak mutera dulu. Tak apalah. Tester. Kan kalau orang pakai bodoh kan dia terang gitu. Pula? Okey lah, tengah kita okey. Sekejap aku buat sudu tu tester. Aku nak suruh mutera tester dulu. Ni sudu nah. Wait. Siap dia ada tester. Tester dulu. Boleh makan, boleh mu masak. Macam mana masakan aku? Mu ni mu terhibur apa? Mu suka ke apa? Siap dia ada tester. Tester lah. Welah. Itu air. Lepas tu bawel aku letak sikit. Tak payah rekod. Boleh lah, boleh reaction mu. Kata akan kecil gitu. Mak, aku demam. Apa nak makan? Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada kuah kat ni. Dah apa bubur? Nasi air golok. Nasi air golok. Yes. Nasi air Kelantan ada? Tak ada resepi mak dara aku. Rasa kena? Apa? Ada syok atas, sedap atas syok itu tu. Aduh. Sedap atas. Apa mu buang balik? Mak. Apa mu buang balik? Aku dah lah. Apa buang balik ya Allah? Apa? Tengok my prank. Oh ya ada ke tak sihat. Mana ada prank? Mu ingat mu makan. Okeylah kena makan bekas sudu. Saya makan bekas sudu mu togok gitu. Aku pula. Dia tak garang pada kata gitu. Tak apa. Ada. Orang sakit mu duk ngeh nak prank. Mana ada kuat prank? Sumpah demi Allah. Mana boleh main gitu makanan Sumpah ni? demi Allah. Sumpah demi Allah. Makan babi. Ya. Testermu. Adalah ni dah saja je buat prank. Ni saya ada prank. Adalah ni yang original. Astaga. Ni ada ni. Tapi makan atas lah nyanyi kamu.
Lepas tu ada... Weh, hot ni aku suka. Lu suka kah? Aku buat sendiri tu. Lepas tu ni bawang goreng, bawang putih goreng. Okey, suka kau. Okey, lepas tu ni lobak Ni masin. lagi suka. Dia kata lobak masin. Okay. Tu. Ni bukan mu buat ni mu. Ya Allah, akbar mu tak konten aku dah. Mu tak konten aku siap. Bukan mu buat, Bella buat. Ya Allah, aku buat deh. Memelah Bella tolong aku. Aku nak elak kamera. Belah itu buat tabuh tu. Tapi bekas ni kena bagilah esok. Weh lah. Kukat Ya. Membuka lah bangsa plastik membuka. Buka lah. Mula buka. Aku tak larat. Aku ada satu tangan je ni. Hai, satu tangan. Nak nyanyi kadang benar. Ni aja ni aku kopek sendiri tau dok. Aku kopek sendiri ni batu telur ni. Air ada air. Ha? Air tak ada air. Air mu minum air ni lah. Okey. Air tak ada jual sini. Belakang tu ada. Ya. Kita tak apalah mu makan lah. Makan atas lah nyanyi pun. Weh. Kau nak atas mulut makanlah semula. Reaction sini je okey. Aku ingatkan mari sini bawa lah Zeus kopi. So kopi apanya Israel? Mana di Israel Zeus? Mau ingat. Ni Starbucks. Teras mulut ya. Weh, telah masing. Ni bukan masuk mak Ya Allah, aku masuk. Bella hok buat. Aku buat. Aku hok buat air tu. Dah. Nanti mu letak ni lah. Kalau mu nak pedas mu letaklah chili flake. Lepas tu mu letaklah kicap. Kicap apa? Kicap sotong sikit. Aku ingat beli kicap sotong. Betul. Ha? Tak saya juga kicap sotong. Oh ya. Kalau mu nak pedas mu letak chili flake. Aku takut mu tak akan pedas. Kalau nak pedas letak mulut ada. Mulut Adam. Mulut Syamil sedap kot. Mulut Sofi ke. Sedap lah ke? Astagfirullah. Dah. So berapa per 10 masa boleh jual ke? Boleh. Okay, tapi ni resipi mak dara aku. Thank you mak jaga mak betul masak. Resipi mak dara aku buat video. So aku ambil lah video tu, aku buat lah resipi ni. Tahu tak? Aku tak makan 2 hari je. Patutlah kuru pucat nampak. Sungguh. Nampak pucat muka. Yalah. Oh. Waktu nampak kuru tu. Nampak pun ngisak mu tahu ngisak. Nampak gitu. Dapatlah memakannya okey. Aku masuk ni, aku start daripada pukul 7 sampailah pukul 10. Memang betul-betul makan orang sakit lah. Yo, aku dah lah pecat ada shoot dah. Aku balik rumah, aku mandi aku sambung sini pula. Shoot ke apa? Tengok tak ada post konten tu. Shoot ala kadang gitu je. Jadi ya. Mana sedap aku buat, kamu buat. Weh, sedapnya kakak mak buat. Thank you Kak Bella. Aku buat sendiri. Ni buat apa tak percaya? Mu dalam kamera je buat kacang. Ya Allahu Akbar. Nisa, berah aku nak aku cuci sendiri. Aku suka sendiri berah aku guna kowe tau tak? Kowe. Patut sihat lalu aku. Berah aku tak air kowe. Telur aku tak air koko. Kuku. Air aku gaul sendiri. Weh lah. Aku letak air kowe, lepas tu aku letak air. Aku tak isi air. Aku letak aku tumbuk apa ni? Halia, bawang putih, serah. Aku tumbuk tak sekali, lepas tu aku letak tu. Lepas tu aku letak black pepper. Lepas tu aku letak chicken cube, aja cube. Tak percaya je. Dah Bella aja. Ni tolonglah masak. Astagfirullahalazim. Dia benda ni macam capok-capok je. Okey. Stres aku kecek main sakit ni. Bella kayak gini. Awak masuk ni sutih, awak masuk ni 5 sudut. Ya Allah, memanglah dia atas aku tak tahu dia ojak lah, tapi air tangan aku lah ni. No, tu tak Bella juga masak. Batuk mungkin tak payah lah. Aku tak boleh suka mak. Kamu tak suka? Kau pakai bersih lah. Ya. Buat payah dah itu lah. Tunggu kau buka gitu. Tunggu counter reaction aku. Pernah buka sikit ya. Takut. Jump scare aku. Dah. Mana mu dah terhibur, mu ngayal. Sekarang ni mu teruk lah. Lama dah aku tak terhibur tak. Ya kak? Ya. Sebab mu tersakiti kak? Aku sakit, aku terlentang di dalam bilik aku sendiri. Terus tu? Gitu lah. Mojo ada tikah-tikah buat aku pergi klinik Oh ya? Nak dengar kalau mu tak pergi klinik jadi kan? Ha? Kalau mu tak pergi klinik jadi apa dah? Mampu dah aku rasa. Buat Nisa. Aku tak panjang umur je. Nikah lagi dah. Tak apalah tak nikah dulu. Dia antara gini, kita pakai gaun putih ke atau kapan putih? JJ pula. Pandai buat JJ. Kota aku mana kata ni? Tak jadi mana.
Tak nak suka. Ya, tapi Yelah. okey sedap lah. Sedap lah Bella buat. Aku dah sihat hati bawa. Apalah kalau kita kat gear naik sermu. Tapi sedap sungguh tak? Sungguh lah kata kalau lolok pula. Tak buka sikit. Ayah. Muka tak bermaya. Oh ya ke? Ya. Apalah. Saya sudah demam 4 hari guys. Demam 4 hari. Aku lah 4 makan hari. office tu. Ya, 2 hari saya cuti. Saya tak pergi office. Ya aku mental breakdown tu. Oh, bila mak pun mau. Aku mental breakdown tu. Ada kalau meter breakdown mak kau buat apa? Aku dia haji. Aduh, macam peli je. Mana ada. Tak. Kita Aku tak nak. Aku Ya, balik betul. pehi. Balik pehi. Ah. Balik ke balik pehi? Tempat healing lah. Jangan kalah aku balik atas panjang. Nak jumpa Abi lah. Ah? Nak jumpa Abi. Ha lah. Habis isu bagi. Cabut lah. Apalah. Aduh, aku lah yang mu. Apalah yang ni mu buang ke. Aku tak sikit ni. Aku nak prank untuk je. Tapi ni betul-betul ni. Sedap. Nanti aku makan. Ya ke? Kita makan dah. Makan. Esok dah aku pergi office kedok. Bawa. Pergi tak? Ha? Gila aku office. Dah ya. 2 hari dah aku tak pergi. Hari ni aku baru boleh bangun. Mu nama kena buat AI mungkin. Astaghfirullahalazim. Dok sihat. Tak kita nak teruk juga. Aku bawa. Ni soyak lah sepatut. Hoyak dah. Nak ya ke? Tak pergi office. Kat ni lah. Royak kat aku. Royak kat aku. Dah muka dah hari tu. Bila aku call? Pagi dah. Oh, maaf lah aku call. Saya kerja dia. Dulu ladang dulu kau. Pahadang kau dah molek tutup kau ada. Aku ni pula ada masa tu. Ayah. Hmm. Atuk punya suara dia. Yalah, apalah nanti mu makan lah dah. Apalah ni pun ada hadiah juga untuk mak. Dah rasa, gebe susah. Thank you mak. Ni hadiah untuk mak. Mak pakai dah. Mu nak bagi ni ke? Masih. Dah Mika dah. Ya Allah, apa ada license kat rumah. Kau. Terima kasih Sah. Terima kasih. Ya, kita sweat ni. Tak. Ha? Buka lagi tu. Ha? Buka tu. Kau anda mu lah. Mu ni tak? Aku paling sahabat kalau mu demam tak? Ha? Aku paling sahabat kalau mu demam. Sebab apa kalau mu demam pun mu tetap mu makan. Strong. Strong. Dah ni rambut gitu. Aku ni sehari poi gila dah aku ni. Ya, mu je tak gila je lah. Bukan gila dah. Ha? Bukan gila dah. Mu jatuh gila kamu ya. Lepas tu kamera tu jahat seorang sudah lah. Pasal 5. Nampaklah muka mu je ha. Oh lah. Semak ada. Lah kena dia. Aduh. Dah kena balik mandi dah. Batuk tidur di. Ni. Ni buat apa ni? Ni. Sandwich. Okeylah. Balik dulu dah. Anggu ambil dah dia. Abang ni sekali. Okay. Thank you. Mu ni bukan tahap demam dah ni gila dah ni. Oh, dia gila dah. Gila dah. Aku tak cakap dengan siapa-siapa tak beberapa hari ni. Oh ya? Ya. Kalau mu kecek siapa? Lalu mu kecek siapa? Ni. Oh ni lah guys. Ya Allah Akbar. Alfa buat grab ke sekarang? Dah sah. 5 kali dah kau ajak ni. Ya, mu. Ha? Aku Dah naik dulu. Anda kata? Aku gila pak kereta aku. Aku nak naik, aku nak buka. Ni tangan aku ni, aku tahu jalan gini. Weh, lama tu tak buka. Oh tak buka. Orang lain boleh tengok, mu tak boleh tengok. Oh, aku tak boleh tengok ah. Apalah aku tutup mata. Ya, mak masuk kereta mak. Beres ah. Tak boleh mak, balik mak. Apa dekat rumah dia. Dekat rumah. Doa. Apalah, dia bismillah. Atau esok mari tak? InsyaAllah. Makan pun habis tau. Okey mak. Kalau mu selapar lagi, ni ada sikit lagi. Oh. Buatlah perut. Dah. Dia. Bye. Nak cari jodoh pula naik atas. Saya jodoh tu ada. Tu rumah masuk tu. Jiran kanda handsome. Jiran kanda? Bu oi jiran kanda. Aku nak pergi bong mahan. Biar dah. Dah. Bye. Bye. Lagi mic tu? Oh, masa bodoh. Oh, ya ke? Aku bukan Yalah. So guys, sampai di sini saja konten saya pada kali ni. And simple je, korang boleh belajar lah apa yang saya buat tadi. Korang je yang saksi yang saya buat. Aku buat lah. Aku boleh, kalau boleh aku nak slam dalam pola ikan ni tau tak. Masuk dia halau saya pula guys. So sampai jumpa lagi pada next content. Bye. Assalamualaikum.